Sekarang saya berada di salah satu lagi lokasi untuk penyerahan replika kunci, iaitu di Nilai Negeri Sembilan. Untuk kali ini, rumah yang dibina oleh Aim Home Property adalah 2 unit semi-detached ataupun semi-D. So, bersama dengan saya sebelah ini merupakan pemilik ataupun owner untuk 2 semi-D ini. Jom kita berkenalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Azhar Ahmad daripada Kampung Bukit Kadi, Nilai. So, jadi Alhamdulillah rumah abang dah siap. So, macam mana perasaan bang? Boleh kongsikan? Saya rasa sungguh teruja lah, nampak cantik ya. Seperti tuan-tuan dia tengok, cantik. Kita bentuk pun moden sekarang ni. So, Alhamdulillah. So, mungkin ramai yang kat luar sana yang tertanya apa sebenarnya tujuan untuk abang buat semi-D? Sebab 2 biji ni jarang-jarang orang buat sebenarnya. Sebenarnya market untuk rumah sewa sebenarnya tinggi kat sini. Sebab Nilai ni dah jadi kawasan industri. Ya. Jadi market untuk rumah sewa adalah sangat tinggi lah. Okey, so kalau kat situ kita tengok nampaknya Cik Azhar selaku owner buat 2 semi-D ni untuk sewa seperti mana yang dikongsikan tadi, yang mana kat sini merupakan kawasan pedestrian dan permintaan untuk sewaan rumah dekat sini sangat-sangat tinggi. So jadi mungkin apa kata-kata abang dekat orang dekat luar sana yang sedang mencari kontraktor untuk bina rumah? Okey, saya sebenarnya merekomen juga lah untuk company ni, company home ni, Aim Home ni. So harga berpatutan, boleh kata harga ramah lah. Jadi kalau ada modal yang cukup rasa tu, boleh lah berjumpa dengan wakil-wakil Aim Home ni. Itu dia perkongsian daripada Encik Azhar selaku owner kepada 2 semi-D bagi mereka dekat luar sana yang sedang mencari bukan saja untuk rumah persendirian. Kalau ada perancangan untuk membina rumah untuk dibuat sewa ataupun homestay, jom pilih Aim Home. Kami akan merealisasikan impian anda.